ada customer bagi tahu kita bila dia guna plug dekat sini trip. So kita akan check lah nanti apa masalah dia. Dekat sini ni dia terdapat dua RCCB. Yang pertama yang ni yang control soket plug, yang ni control lampu kipas. Okay. So kita akan check lah apa masalah. Okay. Bila barang elektrik tu pakai dekat sini, dekat soket plug yang saya tunjuk tadi, dia akan trip dekat RCCB 30 mA. Okay. So kita akan check dulu, kita akan test dulu betul ke tak trip. Okay. Okay. So kita dah buka dia punya soket plug ni. Bila kita check dulu, okay, masalahnya terbalik. Okay. Untuk live betul, untuk grounding dia letak neutral, untuk neutral dia letak grounding. So kita akan tukar. Untuk bahagian sini ni alhamdulillah betul, tak trip lah. So kita akan check yang ni, kita akan tukar. Okay. Okay. Kita dah tukar kedudukan ni. Okay. Live, grounding, neutral sana. So barang elektrik function. Okay. So dua ni lagi kan? Okay, nak check dua ni lagi. Okay. Soket plug yang ni pun sama juga, iaitu silap. Satu lagi kesilapan untuk dua soket plug ni selain daripada kesilapan kabel masuk daripada terminal ni. Okay. Satu lagi adalah dia pakai switch macam ni, tapi dia buat switch putus dia dekat neutral, bukan dekat live. Tu yang ni masalah. Alhamdulillah TV box kita dah tutup, so tak ada trip. Ini pun tengah arang microwave. Okay. Yang ni untuk UNC. Okay. So alhamdulillah settle terbaik.